Jurulatih Vietnam sangat yakin barisan pemainnya mampu menumbangkan Malaysia dengan mudah pada 31 Mac ini. Dalam satu kenyataan, pengendali dari Korea Selatan itu seolah-olah memberikan isyarat jelas bahawa skuad Golden Star Warriors bakal memberikan tentangan hebat, sekaligus mahu menjadikan skuad Harimau Malaya sebagai lauk untuk memastikan tiket ke Piala Asia milik mereka. Bagi Kim Sang-sik, perlawanan di gelanggang sendiri nanti adalah peluang untuk membalas dendam dan membuktikan kebangkitan pasukan Vietnam selepas beberapa siri keputusan yang tidak menentu sebelum ini. Walaupun Harimau Malaya pernah melakar kemenangan cemerlang 4-0 ke atas Vietnam, namun realiti di atas padang pada 31 Mac nanti dijangka sangat berbeza. Ini selepas kali ini Harimau Malaya tidak lagi diperkuat oleh 7 pemain warisan yang terkena hukuman FIFA. Walau bagaimanapun, bagi Kim Harimau Malaya, kenyataan berbau sindiran daripada pihak lawan ini bukanlah sesuatu yang asing. Namun ia justru menjadi pembakar semangat untuk pasukan negara membuktikan bahawa Harimau Malaya bukankah satu pasukan yang boleh dipandang rendah.